kes COVID-19 minggu ini mencapai angka tertinggi sejak kes pertama dikenal pasti pada Mac tahun lalu. Perdana Menteri dalam Oi, kenyataan kau okey ke serang-serang tu? Aku WhatsApp tak reply. Aku okey. Beliau menegaskan plan pemulihan negara akan terus dikekalkan sehingga satu tarikh yang akan You sure kau alright? Iya, aku okey. Dia tanya. Oh, dia call lagi. Betul. Aku cakap aku okey. Aku okey lah. Apa masalah kau ni? Kau ni asal. Tak ada lah. Nak paksa aku open up pula. Aku cakap aku okey lah. Dia tu memang kaki paksa. Samalah macam microwave tu. Apa berani sangat mu cari balong aku Menate sejuk. Chill lah, Mac. Nak marah-marah buat apa? Sokupe dese onyo. Cik hawa binti dingin, oi. Speaking pulak kamu ya. Kamu tu asal kali cepat aja tu. Excusez-moi. Insecure ke lagi cool? Eleh, kula mendanya. Amran handsome ni pasang aku juga sudahnya. Kaki kipas? Relax ada. Tengok aku. Amran pasang aku tapi last-last main handphone kah? Jangan jealous. Tak ada orang tanya kau lah TV. Mute je lah. Asal lah aku tak boleh join. Aku pun dah rumah ni ke? Kepek aku. Dan balik nilai. Everybody shut up. Mung lah ni. Asal aku pula? Dah lah tu. Kita dalam satu rumah kot. Kalau panas, mana satu aku on dulu? Both? Exactly. Kalau aku tak habis makan, kan aku suruh kau simpan. Lepas tu, bila aku nak sambung makan, Lah. Tak ada microwave. Aku tak ada guna lah. Jolo juga deh. Kalau peti sejuk tak ada, ambo tak boleh nak kerja juga. kau ni TV. Kalau tak ada phone, Siapa nak bagi tahu ada cerita sedap tengah main kat TV macam tu lah. Jangan simpan masalah seorang-seorang. Betul lah tu. Betul-betul. Teman pun setuju. Hipokrit! Amboi, kau cakap senang Habis, tadi kenapa kawan kau call, kau tak jujur dengan dia? Apa pula tak jujur? Betul lah aku cakap. Aku okey kan? Bro, kalau kau okey, takkan kau borak dengan perabot. Chong, Apa? aku tak okey, Chong. Itulah. Tadi aku tanya kau kata okey? Tak adalah, aku malas nak kacau kau kan. Microwave aku kecil Kelantan, Chong. You sure?